Assalamualaikum. Selamat petang. Salam dari Fraser Hill, Raub Pahang. So, baru selesai makan tengah hari, merangkap minum petang. So, sekarang kita jalan-jalan. Ni tadi makan dekat food court Fraser Hill di sini. Kita nak pergi kat depan ni ada satu macam planta untuk kita bergambar lah. Kabus tebal. Selamat datang ke Fraser Hill. Dah lebih 5 minit kan? Ya? Udah 5 minit je ke? Bila lagi lama lagi banyak dah dia punya tu keluar. Sunrise ya, Bang? Sunrise. Cantiknya. Sana matahari terbit Sini lagi cantik pemandangan. Yang ni bahkan kalau kita nak habiskan dia punya rempah dia ni, kita kena campur lah. Sedap. Assalamualaikum. Selamat pagi. So, minggu ni saya dan isteri kami bercamping di The Pines at Fraser Hill. So, kat The Pines ni dia ada tiga zon. Tapak campsite dia ada 3 zon. Satu zon padang, satu zon tennis court, satu zon parking lot lah. So, untuk zon padang tu, kita campus boleh guna pack lah untuk ikat guideline. Dan untuk 2 lagi, parking lot dengan tennis court tu tak boleh nak pack untuk ikat guideline. Campus perlu guna pemberat. Pemberat ni sama ada batu ataupun tong. Kalau nanti saya tunjuklah kat situ, dia ada kat kawasan parking lot dengan tennis court tu, dia ada tong yang berisi air. So itu untuk campus guna untuk ikat guideline lah kat situ. Tapi ada juga campus yang guna paku payung lah untuk ikat dia punya guideline untuk pack kemah. Tapi itulah sebab sini sebenarnya dia macam bawah kawasan apartmen. So pihak management dia gunakan kawasan-kawasan yang orang kata underuse. So facility underuse tu dia convert jadi campsite. Jadi yang ada tu lah, mungkin itu tapak yang underuse, itu yang digunakan lah untuk tukar ke campsite. Tapi kebanyakan tapak kat Fraser Hill ni memang dia kebanyakannya memang atas batu lah, atas tar. Memang kampus terpaksa guna pemberat kalau bercamping di kawasan Fraser Hill lah. Kecuali tak silap saya ada satu yang boleh dalam guna pakai pack biasa lah. Tapi tu dia macam wild camping. Situ tak ada facility.
macam dekat di depan sini dia ada toilet, api pun dia disediakan api lah. Maknanya kalau mana-mana kampus yang camping di sini, bila kita dah siap pacak, dia akan tarik extension cable ke kemah lah kalau kita nak guna. Itu ni air, dia toilet, dia bagi kita guna, ada apartmen yang kosong. So campus boleh guna apartmen tu. Dalam apartmen tu ada 3 toilet. Dan 3 toilet ni dia siap shower semualah untuk campus guna. Surau pun ada kat situ juga di bahagian atas. Surau pun ada di bahagian atas untuk kampus guna kemudahan tu lah. Air semua, air ada water heater, jadi tak perlu risaulah untuk kalau takut mandi air sejuk ke apa kan. So ni reception area dia. Kalau mana kampus yang dah booking, dia akan datang ke sini lah untuk jumpa dengan dia punya management, Puan Maya kat sini. Nanti saya sediakan bagi letak nombor WhatsApp dalam bahagian description untuk mana-mana kampus yang berminat nak booking lah. Kat sini pun ada toilet. Kalau nak guna toilet, kalau malas nak turun dekat apartmen, boleh guna kat atas lah. Tapi tinggi lah nak naik. Dekat sini pun ada kafe, tapi kafe ni saya tak buka lagi. Assalamualaikum bang. Kafe tak buka lagi Tak datang lagi. Itulah, ini kafe dia. Kalau kata malas nak masak kat bawah, makan kat atas lah. Tapi kita kena tunggu kafe buka lah. Ini kafe dia. Dia ada ruang makan kat dalam ataupun boleh makan kat tebing tu lah untuk tengok view. Ini dia punya kafe. Kata kalau malas masak, makan kat sini boleh ataupun makan kat pekan pun boleh. Lepas tu kat sini ada gambar-gambar. Gambar-gambar suasana Camp Fraser Hill masa dulu. Masa awal-awal dibuka dulu. So ni dia punya reception area lah. So mana-mana kampus yang dah booking, datang sini, parking dekat sini, terus jumpa Puan Maya untuk confirmkan tapak lah. Nanti Puan Maya akan bagi tahu macam mana nak ke tapak. Ni suasana pagi. Ini kita tengok dari bahagian atas. Awan kapet. Nak ke sini, tempat siapa nak bergambar kat sini ada ni. Dia letak tempat bergambar. Bolehlah nak bergambar. So ini tapak padang. Ni tapak padang. Tapak padang ni ni adalah satu tapak yang kita boleh pack untuk ikatkan line. Dan itu tempat BBQ. Tapak dia tak besar, tapak padang ni. Lebih kurang dalam, kalau pakai kemah besar boleh untuk selesa lah. Untuk selesa dalam 4 ke 5 kemah lah. Kalau lebih nanti dah terlalu rapat. Kalau macam tu, tu tapak tenis court. Tapak tenis court ni dia duduk atas batu. Jadi memang kena guna pemberat lah. Tapi ada juga kampus yang guna paku payung. Tapak macam tapak ni, dia rata lah. So tapi kat sini macam tapak tenis court ni boleh car camping boleh, nak pacak kemah pun boleh. Yang belah depan sana tu nanti saya lalu kita tunjuklah tapak parking lot. Kalau sana tu Pekan Fraser Hill. Kalau ke kiri ni, ni ke kiri ke campsite. Kalau nak balik, nak turun ke Raub, nak turun ke KL, ke Kuala Kubu, jalan yang samalah. Nak ke Pekan sana. Ni kita ke campsite. Jalan ke campsite.
Ini jumpa dah campsite. Campus boleh parking kat sini. Mana kalau kata campus yang parking yang pacak di kawasan zon Padang, lepas unloading barang, kereta boleh alih ke sinilah. Tapi kalau yang kat tennis court ni, kalau ada kosong, kampus boleh letak kereta sebelah kemah. Yang untuk yang Padang pun kalau ada ruang kosong, kampus boleh letak dalam kawasan tennis court ni lah kalau ada ruang kosong. Tapi sebab semalam masa saya datang register dekat reception tu, management kata tapak penuh. Jadi itu yang saya keluar lah. Kita tak nak ganggu kampus lain. Ni suasana dia. Ni suasana di tapak Padang. Tu ada botol, nampak botol. Tu. Itu pemberat untuk kampus guna. Untuk kampus guna pemberat. So ni boleh masuk dekat dalam 10 kemah, 8 ke 10 kemah. Kalau ada kosong banyak, boleh parking dalam lah tanpa kita ganggu kampus lain. Tapi kalau penuh, kereta memang kena letak kat sini lah, kat luar. Ini tapak tennis court. Yang ke depan ni parking lot. Parking lot ni pun, ni tapak parking lot. Ni kita boleh pacak. Nak pacak kemah boleh, nak ke camping boleh, nak RTT pun boleh. Macam parking lot pun kereta boleh letak sebelah kemah. Macam tu campus tu dia letak kereta di sebelah kemah. Kalau ada kosong lah, kalau penuh, biasanya management dia suruh kalilah kereta tu parking tempat lain. Tandas dia dekat apartmen ni. Ini apartmen ni untuk tandas. Tandas dia dalam apartmen macam biasalah, seperti biasa. Apartmen ni dia ada 3 tandas. So 3 tandas ni dia complete, ada shower apa semua. Sekejap, kita tengok sekejap. So pihak management dia akan buka ni lah. Dia akan buka satu ni untuk kampus guna lah. Untuk guna tandas. Ini ada sinki untuk guna untuk cuci-cuci. Ni tandas satu ada orang. Ini tandas kedua. Dia siap shower, tandas dia tandas duduk shower. Shower dia ada water heater. Ni naik atas, kat atas ada lagi satu tandas. Tapi nak kena buka slipper, saya pakai kasut, malas nak buka. Dan pihak management juga buat surau kat atas tu lah kalau siapa nak guna, nak solat kat surau. Tapi macam saya solat dekat kemah je, dalam kemah je. Okey, kita pergi ke zon Padang. Tapi zon Padang ni kalau dari ni nak kena, daripada toilet ni nak kena naik tangga lah. Sebab toilet dia kat bawah. So kalau mana-mana kampus yang ada bawa orang tua ataupun yang susah nak turun naik tangga, elok ambil parking lot dah. Sebab dia punya tangga agak curam juga. Kena hati-hati. Ni ke Alhamdulillah. Dia naik macam tu. Aduh. Ini zon Padang. Zon Padang ialah satu-satunya zon yang boleh pack untuk ikat guideline. Yang 2 zon lagi kena guna pemberat ataupun paku payung. Okey. Ini zon Padang. Itu tadi tempat BBQ. Kalau malas nak ikut jalan tadi, sini ada laluan
untuk naik ke reception. Boleh naik ke atas untuk pergi ke reception. Selamat pagi. So, kita jalan-jalan dekat apa? Dekat Fraser Hill. Kita pusing dulu tengok. So, yang pertama kita singgah dekat The Paddock ni. Si mana? Ke Jeriau. 4 kilometer. 4 kilometer dari atas. Hari ni banyak Alhamdulillah cuaca cerah. Dah sampai air terjun Jeriau. Kita ronda-ronda. Kita ronda-ronda dalam ni. Kita kena daftar dulu. Assalamualaikum. Bayar berapa ni bang? RM2 seorang. Kena daftar Right, okey. Sebelum masuk kita kena register dan bayar RM2. So, kat pintu masuk ada jual jajan. Ini syarat-syarat larangan yang dikuat-kuasakan. Sebab ni air terjun Jeriau ni di kawasan hutan simpan kekal. Jadi tak boleh suka-suka kita nak petik-petik ke apa ke, nak ambil apa-apa tak boleh tanpa kebenaran. Seberang pula kan? Tapak camping. Seberang. Oh, ni Tu ada jambatan. Ada jambatan. Ada tandas rasa tu ada. Ada tandas. Ni tapak camping juga ni. Ramai yang bercamping. Dia nak sebar ada jambatan tapi kena angkat lah sikit. Ni betul-betul. Ni ada siap taman permainan. Siap ada taman permainan. Depan lagi. Ni ada singki kat sini. Tapak ni ada singki semua. Ada wakaf. Panas. Tu terjun Jeriau. Terjun. Macam ni.
Cantik lah. Ada satu, ada wakaf kat situ satu. Tu John. Islands Water. So sekarang ni kita ke tempat ketiga, Islands Water. Ya. Satu kat sana, satu je tinggal. Jalan berkabus. Jumpa lagi The Pines next time insyaAllah. Kita camping lagi. Right, balik. Dia mengemas. Dah siap dah bah. Yang campus tu. Oh, balik semua bah. Memang dia cepat. Dia laut diorang ni sekejap je. Tahu dah tak ada. Tak ada dah. Oh, ini wild camping betul bang. Dia apa pun tak ada. Fasiliti semua dekat apartment tu lah kalau yang RTT tu. So sekarang kita on the way turun dari Fraser Hill ke Kuala Kubu Baru. So dah bercamping 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam di The Pines Fraser Hill. So next time boleh try lagi. Kita cuba-cuba lagi next time. Cuba booking. Cuma itulah jalan ni nak naik dengan nak turun macam ular kena palu. Siapa yang mabuk kalau jalan macam ni, alamak, rasanya muntah hijau kot kalau kena jalan macam ni. Sebab dia punya jalan bengkak bengkok tu memang dahsyat lah. Kalau Cameron kurang-kurang jalan dia agak lebar, agak besar. Sini dia kecil. Jalan dia muat-muat untuk satu biji kereta je. Dan tak boleh laju lah, kena pelan-pelan. Tapi pengalaman camping dekat The Pines puas hati. Dia punya suasana tu memang best lah suasana dia. Siapa suka vibe yang bunyi-bunyi hutan, ada bunyi-bunyi burung, bunyi unggas, nak cuaca yang dingin, memang sesuai lah. Siapa suka hiking, siapa suka bird watching, memang sesuai lah kat sini. Kalau ada rezeki nasib baik, pagi kalau tak berkabus, kalau orang kata langit clear, boleh tengok sunrise lah. Boleh tengok sunrise. Sebab di depan kita boleh nampak sunrise. Dan kalau bernasib baik boleh tengok awan kapet. Macam kita orang alhamdulillah dapat ada rezeki tengok awan kapet dengan sunrise. Memang cantik, memang puas hati. So siapa yang berminat nak bercuba boleh WhatsApp lah kepada pihak management. Nanti saya masukkan nombor management. Siapa yang handle tu boleh book direct WhatsApp kepada pihak management untuk booking tapak lah. Alamak, ada ambulan dekat belakang. Nak laju tak boleh. Tapi ambulan pun lampu, kan lampu tak ada lampu isyarat, lampu ninok tak bunyi tak apa. Itulah dia fasiliti dekat sana semua okey. Fasiliti dekat
dekat depan ada lengkap api air semua ada. Toilet ada 3. Toilet dia dalam rumah, dalam apartment. So toilet tu memang macam kat rumah kita lah. Siap ada water heater, tanda duduk apa semua. Jadi selesa, bersih. Dan bersih pun bersih dia punya tandas. Jadi tak perlu kita panggil bila potong dulu. Dia dah biasa, kita tak biasa, tak berani nak laju-laju. So tanda dia pun bersih. Dia dekat tapak camping tu, dia sinki pun disediakan sinki. Air semua, airnya pun kuat. Cuma kat tapak padang tu, tapak padang yang saya pilih tu, dia punya rumput agak panjang lah. Harap-harap dan kali pihak management boleh potong rumput lah, bagi pendek sikit, nampak kemas. Sebab tapak padang tu tempat dia cantik, dia punya view boleh nampak pemandangan dah. Kalau dapat tapak tenis court dengan parking tu tak nampak apa. Tapak padang tu, dia view tu memang cantik. Cuma kena ada maintenance sikit lah daripada management. Sambil-sambil tu kita layan kona. Dan laju tak boleh, jalan licin, bahaya. So next time boleh test lagi kot. Untuk bulan tahun ni, kita orang ada 3 bulan lagi tak ada tapak lagi ni. 9, 10, 11 belum ada tapak.